18 tahun dekat 20 tahun ni tak jumpa. Tahu-tahu anak saya sudah bersama dia. Inilah saya tak boleh lupakan. Bila last pakcik peluk anak pakcik? Waktu saya hantarkan dia tu ke airport masa kecil ini umur 2 tahun. Cik anggap saya anak pakcik. Saya doakan pakcik boleh bertemu balik dengan keluarga pakcik. Tak ada lagi tak. Tak pernah lagi orang datang macam ni? Tak ada. Ini orang tu lah, orang muda one beza lah. karakter. Dia macam ni. Jangan, nanti saya kembang. Maybe ada orang lain tapi tak berjumpa lah. Mak ayah saya cakap, hormat semua orang yang ada dekat muka bumi. Kisah muda, tua, kaya, miskin, semua orang sama. Apa yang beza antara kita semua, satu je. Cuba teka apa? Kadang kita. Betul, takwa kita, amal kita. Itu je beza dia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Tak Persewi Dinti Putri. Oke, hari ini aku ingin mereaction sebuah video sosial eksperimen supaya menjadi sebuah pengingat untuk kita, menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas baik. Nah, itu dia ya, kata-kata yang mudah bagi orang mengucapkan, tapi tidak semua orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan nyata gitu guys. Jadi mungkin langsung aja kita mulai video reactionnya ya guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elswidintiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum. Apa nak makan? Belum. Jom makan dengan saya nak? Mana? Sini lah. Kita makan sekali, okey? Okay. Pernah ada orang datang makan dengan abang macam ni? Mana ada? Tak ada Ya, saya orang pertama makan dengan abang. Abang last makan pukul apa? Makan tadi pukul 11 lah. Malam tak makan lagi lah? Malam belum lagi. Saya belanja abang hari ni. Abang asal mana? Kelantan. Ni air untuk abang. Oh, asal Abang nama siapa? Kelantan. Sama. Sini kerja apa? Security. Sekarang tak kerja? Tak fikir bila orang tak mau. Abang sakit apa? Sakit ni sebelah besar. Oh, kakinya Ujian bang, sakit. Jom lah dengan saya lah. Ya apa? Kerja naik bangunan. Bangun naik tangga. Apa benda yang paling sedih kena ikut abang pernah jadi? Agak balik ni. Abang sakit ni abang tak rasa sedih apa nak? Dah orang kata dah biasa. Nak sedih-sedih Dah pun buat apa ikhlas lah? ya. Betul? Di hospital. Free. Sedap abang daging dia? Kita ke daging apa? Ayam. Alah, daging gajah bang. Adalah sikit, tapi tak banyak lah. Tak apa, itu pun alhamdulillah. Tapi moga dengan apa yang saya bagi ni dapat jadi asbab masa saya ke akhirat nanti. Mana tahu abang sampai dulu, abang ketarik lah saya. Betul tak? Terima kasih banyak abang Kamal. Jangan makan manis-manis, jangan tinggal solat. Wah, Masya Allah. Jangan tinggal sholat. Tuh pesannya weh. Bang, nak makan? Jom makan dengan saya. Nama siapa? Rafizal. Rafizal. Abang memang tinggal sini lah? Dulu tinggal salam. Tadi tengah hari makan apa? Dah semalam balance. Oh, nasi semalam? Ha. Ya Allah. Abang dah lama ke duduk sini? Dari tahun 2012 tu. Oh, sekarang kerja tak? Dah. Dulu lah kerja. Lepas tahun 2017 dah berhenti. Lepas tu kenapa berhenti? Saya rasa cakap. Penat. Makan macam mana? Tunggu orang bagi lah? Ya. Ada hari yang tak dapat makanan lah? Ada. Habis abang tak ada anak? Dulu ada. Ingat sangat. Dulu saya bilang ingatan. Oh ya? Abang hilang ingatan? Sebab apa? Abang aksiden ke apa? Dekat. Jatuh motor? Lalu kalau abang duduk macam ni, ada orang pernah marah abang tak? Siapa-siapa yang ada gara yang Pak SPM tak sekolah? pakai sikit. Belajar kat mana? Oh, belajar di universiti. Belajar kos apa? Siapa itu lah. Saya belajar accountant lah. Degree ke diploma? Habis dia masuk. Sampai master? Saya pernah kerja bank. Saya ada sikit, tak banyak lah. Buat duit belanja abang. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Abang solat tak? Dulu solat tapi sekarang tak solat. Jangan lupa solat. Dulu sholat tapi sekarang tak sholat katanya. Ya, okey. Abang solat tak? Dulu solat tapi sekarang tak solat. Jangan lupa solat. Subuh, Zuhur, Asar, betul? Maghrib, betul? Isyak. Isyak. Pandai. Jangan tinggal solat. Okey? Assalamualaikum. Abang nak makan? Jom makan dengan saya nak? Nama siapa? Muhammad. Nama saya Muhammad kak. Ni saya buka kan. Abang
Mak dah lama duduk sini? Asal sini. Asal sini. Last makan kau apa? Ada pukul 10 ni. Kau tak lapar ke? Lapar lah ni. Ya Allah Rabbi. Tapi makan borak-borak. Iyalah, bau sedap kan. Kan kalau tercekik siapa nak tolong, betul tak? Sekarang umur berapa? Ampun lah. Kau bayar ayah saya lah. Sedap cik. Daging apa cerita ke? Enam. Daging kelawar cik. tak, bukan. Daging lembu. Dulu cik kerja apa? Kerja lah. Kerja sendiri. Anak berapa orang? Nampak orang. Semua dah besar-besar. Anak Dah kerja tak? punya anak. Sekarang duduk dengan siapa? Duduk seorang? Anak-anak tak datang? Tak datang tengok? Panjang kita dengan kita. Dah kahwin orang kaya. Kata ni susah. So, kalau boleh nak selesaikan anak dengan bapak. Dan nak kena lagi. Tak apa. Tapi dia orang yang lepas tu tak kontak langsung pakcik? Tak tanya khabar? Ya. Iya. Tak ada. Yalah ikut saya. Kerja dengan saya. Kerja gali kubur. Kau masuk dalam. Saya ada sikit. Banyak tu. Tak banyak cik. Tak banyak. Pakcik doakan saya. Bila last pakcik peluk anak pakcik? Lama dah. Pakcik anggap saya anak pakcik. Dia punya 4 orang anak. Anaknya udah kahwin semua gitu. Tapi kok tega gitu anaknya tinggalin pakcik nih seorang diri weh. Kalau nggak kena orang tua kita pun kita nggak akan bisa sebesar ini gitu. Kok ada seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya gitu ya. Assalamualaikum. Dah makan? Jom makan dengan saya nak? Nama siapa? Nama saya Katipan. Saya bukakan lah. Tapi burger je lah. Tak apa. Rezeki juga. Asal mana cik? Fahad. La ilaha illallah. Saya belajar kat Batu Pahat 5 tahun. Hari-hari kita dengar surah Al-Mulk. Oh, surah Al-Mulk. Sajadah. Sekarang ni dah boleh lah. Oh dah hafal dah. Saya baca, lepas tu Acik sambung boleh tak? Si ayat yang mana? Al-Mulk lah paling hafal. InsyaAllah. Okey, kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi Masya Allah. khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Betul. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Tak habis nanti ni. Power lah cik. Kenyang tak? Jadi totalnya semua RM15. Tak adalah gurau. Saya nak bagi sumbangan tapi tak banyak lah. Semoga dengan apa yang saya bagi ni, saya tahu Acik sampai kat sana dulu nanti Acik tariklah saya. InsyaAllah. Kan? Jaga diri tau. Okey, insyaAllah. Jangan lupa solat, pandai. Jangan makan manis. Assalamualaikum. Dah makan? Belum. Jom makan dengan saya nak? Kat sini lah, saya bawa burger. Belum makan. Jom makan dengan saya, okey? Boleh. Nama siapa? Syafiq. Syafiq asal mana? Johor. Last makan pukul apa? Tengah ni. Malam tak makan lagi? Ya Allah. Apa, saya belanja awak? Oh, ya, terima kasih. InsyaAllah sedap. Umur berapa? 41. Sedap tak? Sedap. Ke burger apa? Ayah. Burger monyet. Itulah bukan, burger. Pernah ada orang datang macam ni kat awak? Bagi jalan. Macam mana awak boleh ada kat sini? Masalah sikit. Malaysia lah. Kuit jadi dia bukan saya. Saya kerja ni mula. Dengar mana? Belajar. Al-Quran. Al-Quran. Saya nak ada tempat nak kerja. Lepas tu tahu duduk sini? Ada. Allah. Sebelum ni abang pernah kerja tak? Nak. Kerja apa? Hotel. Tapi dulu abang model Bukan Ada. Muka abang macam model lah. Ya. Iya. Saya ada hadiah sikit. Abang boleh buat belanja ke hadiah saya? Okey, terima kasih. Jangan tinggal solat tau. Okey. Jangan tinggal solat, jangan makan manis. Nama saya siapa tadi? Tahu. Tak, abang pandai. Abang nak makan? Jom makan dengan saya nak? Abang sudah makan. Makan lah. Boleh kita makan sama-sama? Dah. Tak nak, serius lah. Tapi siapa nak teman saya makan? Nama siapa? Idris. Dari mana? Perak. Pek lah. Tak sudi ke makan dengan saya? Tak sudi. Sudah makan. Kita minum lah. Minum pun dah. Minum pun dah ada? Ya Allah. Dulu abang memang kerja sini ke? Security guard. Pernah ni abang pernah kerja Jawi pun pernah kerja. Sekarang ni tak ada. Abang last makan pukul apa? Sudah makan ni. Baru je. Patutlah. Perut kenyang lah. Apa ada lagi roti ni pun. Tapi ni burger sedap tau. Ini burger kuda. Jom lah kerja dengan saya. Kita kerja korek lubang. Apa benda yang paling sedih sekali pernah jadi dalam hidup abang? Ada paling sedih tak ada. Sikit-sikit duit tak ada. Bila lah abang borak dengan orang? Bawa. Jadi ambil nasi. Adalah member dari sini. Ramai. Ramai member. Kawan ramai lah. Yang betul-betul tak ada. Tapi kalau saya jadi member abang kena isi borang tak? Habis dah abang ramai sangat member. Stokin. Okey. Abang pakai stokin tak? Apa ni mahal ni? Abang suka tak? Ha, okey.
Dia last orang bagi hadiah stokin kat abang. Tak, saya orang pertama kan. Mesti abang ingat saya sampai bila-bila. Mana tahu abang pakai buat solat ke. Masih. Ada sikit tapi tak banyak hadiah untuk abang. Terima kasih banyak-banyak. Akhirat nanti abang sampai dulu abang tarik saya. Orang rezeki. Amin. Jangan tinggal solat, Okey. jangan makan manis. Okey. Assalamualaikum. Abang nak makan? Belum. Jom makan dengan saya nak? Tadi nak makan kat mana? Kat sini lah saya ada bawa burger. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Abang nampak ke? Tak nampak? Nampak. Ya Allah. Tapi abang dengar saya? Tapi tak dengar lah. Kalau saya cakap ni dengar? Boleh. Abang last makan kau apa? Tak tentu ke? Ya, ya Allah. Tak apa, hari ni saya belanja abang. Abang sakit apa? Saya sempur. Ni baru keluar dari hospital. Nama abang siapa? Azmi. Azmi. Mata abang tak nampak sebab apa? Saya accident. Demi depan tu. Syah. Jatuh kena sini. Buat pembedahan. Terpotong urat mata saya. Itu asal ni. Dah abun-abun tak nampak. Ujian bang kan nak buat macam mana kan? Sedap abang burger. Cuba teka burger apa? Ayam. Bukan bang. Ni apa? Burger katak bang. Tak ada lagu kau bukan ayam. Nak tisu? Satu RM1. Berapa? Dua? Lalu dua? RM18 lah. Oi. Aduh. RM2. Cash tak boleh, pakai kad je. Ha? Ya. Mana orang borang lebih macam ni? Yang bagi daging katak saya seorang je kan. Aduh. Okey bang, saya ada sikit tapi tak banyak lah. Borang sikit. Amin insya-Allah. Kat akhirat nanti abang sampai dulu abang tarik lah saya. InsyaAllah. Saya, siapa nama tadi? Daud. Daud ni duduk kat mana sebenarnya? Kerja kat sini ke apa ni? Saya memang datang nak jumpa abang je. Ha? Dia beli lagi burger katak je. Ya. Jangan tinggal solat, jangan makan manis. Selamat bang. Terima kasih ya. Sama-sama kan. Kurang sikit. Assalamualaikum. Dah makan? Belum, kenapa? Jom makan dengan saya nak? Tak ada tempat, tak ada meja. Saya duduk sini tak apa. Nama abang siapa? Adi. Abang Adi. Abang asal mana? Saya sebenarnya orang seberang. Belah mana? Medan. Oh, saya biasa juga pergi Medan. Pergi Samosir, Beras Tagi. Oh, itu jauh. Bang, makan abang. Sedih saya kalau abang tak makan dengan saya. Awak terjongkok-jongkok situ. Tak apa, abang jangan risaulah. Abang ada keluarga kat sini. Anak isteri saya dekat sana. Isteri dah ada berpisah lama dah. Jadi sekarang duduk dengan kawan ke dengan adik-beradik? Duduk seorang aja. Udah lah. Duda pun abang handsome lah. Aduh. Sedap kan? Sedap. Daging apa? Cuba teka. Ayam. Bukan juga. Terus lagi apa? Daging tenggiling. Acik happy ke tak happy saya datang ni? Tak kena saya tak happy pula. Ini anak saya, ini cucu saya. Tapi dekat Medan lah. Mesti rindu kan? Sini rindu. 18 tahun, dekat 20 tahun saya tak jumpa. Tahu-tahu anak saya sudah besar-besar macam ini. Inilah saya tak boleh lupakan. Ini last pakcik, peluk anak pakcik. Waktu saya hantarkan dia tu ke airport, masa kecil ini umur 2 tahun. Saya anggap saya anak pakcik. Saya doakan moga Cik boleh bertemu balik dengan keluarga pakcik. Ini hadiah stokin. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Wah, saya ada lagi satu hadiah tapi tak banyak lah. Terima kasih banyak-banyak. Mana tahu nanti dekat akhirat pakcik sampai dulu, pakcik tarik lah saya. Terima kasih banyak lah. Terima kasih. Banyak sangat belanja saya. Jangan tinggal solat, jangan makan manis. Ya, ya. Abang nak makan belum? Jom makan dengan saya nak? Kita makan burger. Tak payah, saya belanja abang. Jom kita makan sama-sama, kita bawa sekali ya. Nak? Jom. Nama siapa tadi? Rahim. Rahim sakit apa? Accident. Bila accident? Belajar kat mana? Sekolah pondok. Berapa lama dah accident? 15 tahun. Allah. Accident dengan apa? Naik motor ke naik kereta? Awak kat tepi? Aduh. Lepas tu ni kenapa? Kami kereta tu masuk dalam otak. Last makan tadi pukul berapa? 9. Habis tak lapar ke? Niaga macam mana okey? Hari ni berapa ringgit dah dapat? Maknanya baru jual 2 lah. RM20. Sedap burger. Berapa je teka? Daging. Alah. Burger ikan keli. Ayam ke ayam? Kita ada lah hadiah sikit nak bagi kau habis. Mana tahu nanti ke akhirat nanti sampai aku tarik saya tau. Jangan tinggal solat, jangan makan manis dah. Ni hao, Laoban. Sudah makan lah? Belum ah. Jom makan dengan saya. Kita makan sama-sama. Boleh. Nama siapa? Awing. Wing Chun lah. Saya ada bawa burger. Belum makan. Belum makan? Tak apa. Hari ni saya belanja you. Terima kasih abang. Sesi ni Laoban. Lu cakap ni Cina oh. Dia Malaysia ni orang tak tahu cakap Melayu. Saya suka cakap Cina juga. Cina saya memang tahu. Dia Cina amak apa-apa semua Cina. Sedap lah.
Tahu tak? Ni mahal tau. Ni burger mahal. Last makan tu berapa? Tak lah makan. Tak ada makan, tapi tak lapar ke? Sampai pagi lah. Rumah dekat mana? Rumah dekat Sentul. Bapak amat. Belah tua. Sekarang kerja ke? Kena dia banyak kerja ni. Oh, kerja cari tin. Dulu Uncle kerja apa? Kerja cari kaleng-kaleng tin. Kalau dulu hati saya baik. Saya semayang 1 tahun ya. Dulu saya umur macam mana? 29 juga masa saya jahatnya. Itu macam muda saya jahat. Kalau balik saya kasih orang bikin balik. Dia cakap dan poyen mah. Tengko Poyen. I ada hadiah, tapi tak ada banyak. Sikit saja. Ini, you boleh buat belanja. Gua kasih you. Terima kasih lah. Mau ingat baik-baik. Jadi jangan bikin Jahat, jangan bikin pusing. ya. Okey, Uncle lah. Jangan makan manis. Hati-hati lah. Ya. Kalau mau jalan ke apa, hati-hati tengok kereta lah. Kalau sampai mau nangis nih. Abang dah makan? Jom makan dengan saya. Dia turun daripada umur saat ni baru. Boleh lepas makan? Duduk borak-borak nak? Pernah ada orang datang macam ni kat abang? Ajak makan, ajak buah? Tak ada. Tak ada? Saya orang pertama lah. Nama Pak Cik tadi ke apa? Biasa. Cik Asel. Pak Cik sakit ke apa? Pakcik kena seteru. Oh, anak-anak ada? Tanggungjawab pakcik dah siap lah aku dah. Dah besar-besar. Pakcik anak pau ke. Rumah tangguh belakang. Pakcik aku. Macam mana Pak Cik boleh kena stroke? Pakcik ni tengah buat hijau. Minta ngabah tengok customer tak ada. Saya nak keluar minum kejap. Minta orang. Jadi pusing. Pening ke? Pening ke apa? Tak bening. Tak bening. Tak motor terus. Dapat dia umur. Pakcik kata tahu asal sakit kepala dia. Pakcik pun bari tu keluar motor. Dia pun tak lipu kadu. Balik ambil pergi hospital. Pergi hospital satu malam. Doktor tahu besok boleh balik. Balik rumah. Tangi tak ada akak. Kaki tak ada akak. Pak Cik makan tau nanti. Ni burger apa cuba teka? Daging ya. Alah, burger haruan. Okey. Cik ambil buat bekal Saya ada hadiah sikit tapi tak banyak. Pak Cik jangan tinggal solat, jangan makan manis. Tahu nanti kat akhirat Pak Cik sampai dulu Pak Cik tarik lah saya dah. Nama saya siapa tadi? Daud. Pandai Pak Cik Asel. Hati-hati bawa motor, jangan buat pacak pula. Acik dah makan? Belum. Jom makan dengan saya nak? Saya ada bawa burger. Oh, ni di sini aja. Iyalah, kat sini je kita makan boleh? Boleh. Tak kacau Acik ke? Tak kacau? Jomlah kita makan sekali. Acik last makan pukul berapa? Pukul 9. Saya belanja Acik lah makan. Nama Acik siapa? Titi. Umur Acik berapa? Pukul 8. 48. Keluarga dekat sini? Indonesia, tapi bapak saya orang sini meninggal. Lapar tak? Lapar. Ya Allah. Gigil dah tangan tu ha. Daging apa cuba teka? Ayam ya? Daging tupai. Satu bekas berapa dia bagi? Ringgit. Hari ni dah laku berapa? 56. Baru RM15 kan? Jakarta dekat mana? Jakarta Selatan. Sebenarnya ada ejen tapi saya ke sini di olok-olok. Di olok-olok? Ayo laku masih enak. Kami tu ambil kain, uang, kita janji. Bayar-bayar. Ya Allah. Kena scam. Ini balik lagi. Bulan depan lah balik. Okeylah Acik, saya ada hadiah sikit tapi tak banyak lah. Acik jaga diri baik-baik, kereta banyak, lori banyak, hati-hati tau. Jangan tinggal solat, Ya. jangan makan manis-manis. Oh, suka manis-manis. Jangan, penyakit, kurangkan gula. Oh, iya, iya. Nama saya siapa tadi? Ganteng. Dah kata, jangan rindu saya. Ya. Oke, bentar-bentar aku mau komen satu hal tentang Baik, kereta. Makcik ni. Gambar ini balik lagi. Uang, kita janji. Ayo laku. Mungkin ini agen ilegal gitu ya guys. Jadi diiming-imingkan uang atau macam-macam gitu. Pas sudah sampai Malaysia gajinya nggak dibayar. Kalau pengen kerja di sebuah negara itu pastikan dengan agen yang terpercaya gitu. Supaya hal-hal yang kayak gini nggak terjadi gitu kan. Sudah makan? Belum. Jom makan dengan saya nak? Boleh Mantap lah Uncle. Nama siapa bang? Kumar. Uncle Kumar. Sudah lama ke bawa teksi? 25 tahun. Wih lama ya. Umur berapa Abang Kumar? 63. Wih nampak muda lah. Ya Allah. Pernah tak ada orang datang macam ni kat abang? Siang ada satu abang. Tapi yang cakap abang handsome dah seorang je. Bawa teksi okey sekarang? Boleh tangan lah. Yalah sekarang kan ada Grab. Dia Grab, dia ni pasal lah kita taxi, kita bawa taxi dia aman je. Sedap kan? Cuba teka daging apa? Ayam ni Ramli punya. Dah lah. Burger cicak. Tak ada nak gurau-gurau. Salah satu meninggal, sampai taxi. Boleh terima sampai sekarang. Meninggal sebab apa? Dia istri meninggal. Vaksin COVID? Sakit jantung. Bisa rokok tak ada, pneumonia tak ada. Vaksin tahu kena serangan jantung. Kenapa? Tuhan lah baik balik dia. Itu vaksin brand apa? AstraZeneca. Sudah jadi.
Saya ambil juga 3. Komplit 3 dos. Tak ada apa. Cuma nak bawa balik dia awal. Kita ada ibu ayah, kena jaga dia. Bawa dia keluar, bawa dia pergi makan. Buat dia happy. Bila dia ada kita sama kita jaga betul-betul. Kita jaga sama isteri. Kita pegang sama tangan juga. Mana pergi kita pegang dia. Ni dia tak ada, saya nak jaga saya sekarang. Saya dulu macam itu juga. Saya susah mediam cakap, abang jangan susah hati. Satu hari kita boleh naik. Dia kata, bila sudah naik, dia kata sakit. Dia meninggal. Tuhan angkat you punya wife dan kasih anak yang baik. Cucu yang comel-comel. Itulah life cycle. Okey lah Uncle. Saya banyak belajar dengan Uncle hari ni. Uncle, saya ada hadiah sikit. Tapi tak ada banyak lah. Abang tu bang. Sebab abang handsome, bagi abang. Dengan makan manis. Assalamualaikum. Dah makan? Jom makan dengan saya nak? Saya bawa burger. Sambil makan kita borak. Tak? Boleh? Nama siapa? Aminuddin, Amin, panggil Amin. Aminuddin Syahari. Acik umur berapa? Betul ke? Macam 40 ke? Last makan berapa ni? Lunch lah, tengah hari tadi. Masih lapar. Boleh lah makan burger sebiji boleh lah. Ada tak teman orang makan burger saya hari ni? Saya dari Korea. Tak ada lah. Saya Sungai Buloh. Tinggal solat. Saja nak borak dengan Cik. Mesti Cik banyak cerita. Berlama tak makan. Kena Cuba teka burger apa? Tak lah. Ni burger buaya. nanti tak payah makan raya pula. Saya meniaga. Tiba yang makan saya pula. Meniaga baju. Baju ni. Cantik tak? Apa benda yang paling sedih pernah jadi dalam hidup Pakcik? Cerak lah. Benda-benda tu hijau lah. Jangan pandai dengar. Perempuan ni macam-macam dia nak. Kata lah benda-benda. Tak sama faham. Sama orang. Bincang dia. Kadang-kadang macam dia nak cerita dia. Oh, everything. Ya, right. Sekarang ni dia ada. Dia ada right. Kita kena dengar. Jangan lupa ayah ibu. Kalau dah kaya pun jangan lupa. Kalau dia ada pergi, redor. Okey Cik, saya ada hadiah untuk Cik. Tapi tak banyak lah. Ni hadiah saya. Belanja Banyak tu, Masya Allah. tak adalah sikit je. Tahu Pakcik sampai dulu kat akhirat nanti Pakcik tarik air saya. Pakcik jangan tinggal solat, Pakcik jangan makan manis-manis. Sebab Pakcik dah manis. Daud eh? Daud. Daud buaya. Saya bagi nangis ni, masuk lagi air mata ni. Dua bang. Jom makan dengan saya nak? Boleh. Nama siapa? Awi. Awi nyanyi tu. Lah, nama saya Alwi. Cik sakit apa? Dah sarap. Urat saraf. Dah lama ke? Kita lama lah, dah 6 tahun dah. Dulu kerja apa? Buat taksi lah. Bawa teksi. Apa punca yang boleh kena urat saraf tu? Dulu tak rokok banyak, darah tu dah tak seimbang. Dia belah bawah ni tak function dah. Ya. Stroke lah. Dia tak ada ubat lah, dia kena fisioterapi, kena gelak. Oh. Lalu nampak saya kan? Saya first time nampak. Sebab saya kat sini kejap dekat. Dia boleh bayar sikit, okey dah. Saya tak ada bantuan kan? Sedap tak? Sedap. Cuba teka daging apa? Saya Salah. Burger kucing. Dia rasa ada orang datang. Dia dah mengamuk. Pas sebab Pakcik kat sini? Dia jadi siap, awak lambai. Dia datang. Nak makan tak? Saya ada burger lagi satu. Nama siapa? Apna. Ya Allah, sedapnya nama. Karina Kapoor. Macam dia boleh tengok kami ni lah. Semua tengok kami macam dia buat pandang. Acik Epi tak saya datang? Ya Allah. Tak ada lagi dah tak. Tak pernah lagi orang datang macam ni? Tak ada. Ini orang tu lah, orang muda. Beza Dia lah. karakter. Dia macam ni. Jangan. Nanti saya kembang. Maybe ada orang lain tapi tak berjumpa lah. Mak ayah saya cakap, hormat semua orang yang ada dekat muka bumi. Kisah muda, tua, kaya, miskin, semua orang sama. Apa yang beza antara kita semua, satu je. Cuba teka apa? Kadang kita. Betul, takwa kita, amal kita. Itu je beza dia. Cik gambar pula. Saya ada hadiah sikit untuk Cik Awi. Tapi tak banyak. Cik jangan tinggal solat, jangan makan manis-manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nak makan? Sekal. Jom makan dengan saya nak? Saya bawa burger. Nampak kat mana? Kita makan kat sini. Apa nama siapa? Nama saya Azman. Azman. Ustaz Azman lah. Umur abang berapa? 5. Ya Allah. Nampak macam 30 lebih ya. Siapa dia dulu bang? Macam mana abang boleh tak ada kaki? Habis dah pergi sana, saya simpang masuk CDM. Saya keluar dari simpang, kita daripada belakang. Habis nak beli warna merah ni, saya pun keluar dia sampai. Saya jatuh lah siapa ni. Petang tengok dia. Oh dia seret. Motor tu ke depan ni. Kaki saya sangkut dekat biar ni. Biar ada. Kan? Saya tengok dah macam getah sekerak lah. Ya Allah. Hancur. Kaki tu bila saya angkat, kaki fly dari belakang. Saya ni tengah mandor ni. Orang mahu hujan. Habis hujan. Ada. Hujan tu lah rezeki. Rezeki bumi tu. Ada. Tapi kita tak tahu macam mana bentuk rezeki Allah nak hantar. Allah hantar rezeki dalam bentuk wang ringgit. Ada masa Allah hantar rezeki dalam bentuk wang dolar. Ada masa Allah hantar rezeki dalam bentuk kesihatan. Betul tak? Teka burger apa? Enam. Salah. Burger kangaroo.
Tak bergayam. Okay Bang Man, saya ada hadiah sikit tapi tak banyak lah. Bang Man jangan tinggal solat, jangan makan manis-manis. Satu hari tu kali dengan manis. Macam mantap sebab tu Abang Man handsome. Tentu nanti ke akhirat Abang Man sampai dulu, Abang Man tarik lah saya. Dulu saya Ha. berarti dia pasang bau ini saya keluar. Betul ke? Assalamualaikum. Dah makan? No. Nama siapa? Soal. Soaib dari mana? Lama. Myanmar. Odik. Adik? Dah makan belum? Adik dah makan? Adik dah makan? Belum juga? Rumah kat mana? Ampat. Ampang. Makan tak? Bagi adik makan. Lah. Bagi adik satu. Happy adik dia makan. Pagi tadi makan tak? Nah, air. Happy tak? Happy? Happy ke tak happy? Makan tau? Makan. Ni air awak. Nama siapa? Syuaib? Syuaib umur berapa? 14. 14? Mak mana? 14. Sana. Sana? Baby kita tu. Oh, baby kecil duduk. Myanmar makan cakap apa? Sa. Umur berapa? Apa? Adik makan tau. Jangan buang tau. Nama siapa? Nudin. Nordin. Nordin bapa saya. Sedap tak? Sedap. Cuka ini burger apa? Ayo. Salah. Burger harimau. Solat ada? Solat. Baca so asal mesti isya. Kasih. Hadiah. Tamu tak apa, you simpan. Okey, jaga adik elok-elok. Tahu? Jangan tinggal adik. Faham? Jaga adik baik-baik, solat jangan tinggal. Manis jangan minum. Manis jangan makan. Ini makan. Ini minum, okey? Ini minum banyak-banyak. Biar kurus, baru handsome. Okey, Syuk. Bye-bye. Bye Nordin. Ini Myanmar tapi dia paham bahasa Melayu guys. Assalamualaikum. Mana makan? Sudah. Jom makan dengan saya nak? Boleh sini? Boleh ke depan? Nama siapa? Nama Ibrahim. Ibrahim asal mana? Pakistan. Pakistan. Peshawar. Ni. Pusto banyak handsome. Kan last pukul berapa? Sudah. Sudah makan? Sudah. Tak mau makan? Ni. Okey, Pusto. Daud. Daud. Muhammad Daud Khan. Sakit dia sih. Sakit dia. Ha? Sakit dia. Sakit Sakit tu. Sakit. Tum. Tak ada sakit lah. Oh dia doain. It's okay. 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 Ibrahim, cantik. Sakit ke? Sakit. Sakit apa? Belakang. Ini. Sakit apa? Itu tulang lah naik lah. Wis Oh. Allah. Rumah itu mana? Peshawar. Hah? Okey lah. Ini saya ada hadiah sikit. Tak ada banyak. Jaga diri ya. Jangan tinggal solat ah. Manis jangan makan ah. Manis jangan minum. Ini air putih minum banyak-banyak. Okey. Belum. Jom makan dengan saya nak. Saya ada bawa burger. Ha. Kita makan sama-sama sambil borak boleh? Nama pakcik siapa? Muhammad. Pakcik umur berapa? 80. Last makan tadi pukul berapa? Pukul 9 pagi. Jalan-jalan makan burger. Tak apa, hari ni saya belanja pakcik burger boleh? Mana? Pakcik makan, saya makan. Sebelum makan macam apa? Pandailah pakcik. Pakcik asal mana? Kelantan. Oh gitu, orang Kelantan juga. Sekarang ada kerja lagi tak? Kerja dengan saya tak? Tapi kerja dia sangat bahaya. Kita tunggu ayam jantan bertelur. Sedap pakcik, burger. Cuba teka ni daging apa? Salah je. Daging penguin. Habis pakcik tak rindu ke dekat anak pakcik? Anak-anak tak jaga Oh pakcik dia ke? anak-anak ada anak. Dia pasal dia tu pergi tadi dia kahwin dia anak dia rumah. Kan dia tak ambil pakcik, duduk sekali. Dia pegang lagi dia. Oh dia tak bagi? Ya Allah. Dia pernah dia faham apa. Walaupun pakcik dah lama tak jumpa dia, sekarang ni pakcik ada saya. Pakcik anggap je saya macam anak pakcik. Boleh? Boleh? Saya ada hadiah sikit. Tapi tak banyak. Tak banyak, sikit je.
Mana tahu nanti akhirat pakcik sampai dulu, pakcik tarik saya dah. Pakcik jangan tinggal solat, jangan makan manis-manis. Kepada anak-anak yang ada salah paham dengan ibu atau ayah, walaupun ayah salah, ingat satu hal, kita anak tiada hak nak balas perbuatan mereka, dan kita tetap kena jaga dan hormat mereka. Salah dosa mereka itu akan dipersoalkan akhirat nanti, dan kita akan dipersoalkan tanggung jawab kita terhadap mereka. Semoga fiti ini juga bisa sampai ke anak pakcik itu, dan semoga pakcik ini juga bisa kembali ke pangkuan keluarganya bersama anak-anaknya, menghabisi masa tuanya gitu. Karena pakcik ini juga udah berumur weh. Kau sudah makan belum? Sudah. Jom makan dengan saya nak? Boleh? Boleh. Saya ada bawa burger. Okey. Jom kita makan boleh? Boleh. Nama uncle siapa? Rajan. Rajan. Rajan Serinagan. Naga Rajan. Itu ada naga kah? Bawa burger kita makan sama-sama boleh? Rumah makan ni. Alah, tak syok lah. Itu wife sudah masak ke? Tahu saya Seorang duduk? saya seorang saja. Anak tak ada? Semua India. Apa nama kampung? Veluri tahu kan? Tahu lah. Saya ada Tanggeci sana. You India mari? India mari permit. Oh, bukan sini. Bukan. Di mana? Chennai ya? Ya, Chennai. Uncle sudah lama? Sini lama. Lama? Berapa tahun sudah? Adalah 15 tahun. 15 tahun. Lama kan? lama juga. Sekarang uncle umur berapa? 52. Ya ke? 52. Macam 25 saja? Adalah sudah tua. Ya. Sudah kahwin belum? Sudah ada anak dua. Sini tak ada bini. Adalah sini. Mau cari, saya carikan lah. Mau lah. Mau lah. Kira-kira. Malam-malam baru ada orang urut kaki. Urut kaki tadi. Uncle, bagi nasihat sikit dekat saya. Setia uncle Sekarang ini weh. apa yang mau cari uang? Ha? Sama jaga mama papa anak. Jaga mama, papa, anak. Itu dia. Saya ada satu lagi hadiah untuk uncle. Tapi tak ada Semoga banyak. uncle ni sehat-sehat ya. Buat belanja. Okey. Jangan makan manis-manis. Jangan lupa senyum. Okey. Jangan lupa saya. Jarang banget loh ada anak muda yang kayak gini sifatnya. Pakcik dah makan? Belum. Belum lagi? Jom makan dengan saya nak? Boleh? Lain kali lah. Boleh makan burger? Boleh makan. Ha, kita duduk situ kita makan nak? Boleh. Kejap je. Yalah. Ni tengok Ha, pakcik wajah asal mana? pakcik ni weh bercahaya. Nama siapa? Cik Mak Husin. Hari ni Tenang banyak aja dah wajahnya. Kata-kata itu mengikut Allah bagi. Allah bagi banyak tu alhamdulillah. Semua dia bagi cari-cari tu tak ada dah kata tak. Boleh belakang? Satu paket boleh saya RM3.50 lagi. Oh, bukan pakcik punya. Tak. Habis cukup tak untuk pakcik tu? Kecil cukup dah. Alhamdulillah dah. Penting kita bersyukur. Betul. Apa Allah sebut dalam Al-Quran apa? In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur, Allah tambah. Kalau kamu kufur, azab Allah itu Pedih. pedih. Betul tak? Apa benda yang paling sedih pernah jadi dalam hidup pakcik? Mak saya sedihnya betina meninggal orang ni mati. Isteri pakcik? Istrinya orang Dino katanya. 40 tahun dengan dia. Dia meninggal. Hati saya rasa lain lah. Dia mungkin Sedap tak pakcik? Teka burger apa? daging dia tu. Ayah kan? Bukan, daging belut. Boleh saya nak minta satu? Nasihatkan saya ni sebagai macam anak pakcik. Pakcik nasihatkan saya. Nasihat tu ya. Ha. Adik, buat ketul nombor satu, buat ketul dia jangan tinggal. Kalau tu Apa tu? Okey pakcik, saya ada hadiah sikit tapi tak banyak. Apa katanya Doakan tadi? saya pakcik Cik jangan tinggal solat, jangan makan manis-manis. Banyak saya belajar dengan pakcik hari ni. Buat kecil, buat ketul jangan tinggal. Yang penting waktu jangan tinggal. Maksudnya sholat gitu ya. Kita rasa hidup susah bukan karena rezeki kita yang tak cukup, tapi karena kita yang kurang bersyukur gitu. Sedangkan orang yang senantiasa bersyukur, mereka akan merasa selalu cukup gitu. Kita tahu bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Kalau kita bahas konsep rezeki itu sangat luas gitu. Kadang kita mikirnya rezeki hanya soal uang gitu. Padahal rezeki itu luas banget, bukan hanya soal uang. Bisa kita dikelilingi dengan orang-orang baik, bisa kita dijaga dari hal-hal yang buruk gitu. Itu juga sebuah bentuk rezeki. Kita bisa bernafas pada hari ini, dan teman-teman juga bisa menonton aku, itu juga adalah suatu rezeki kan untuk aku gitu, melalui teman-teman yang menonton video-video aku. Nah, semoga dari video ini kita bisa belajar akan rasa syukur, menghargai apa yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Apa yang kita punya sampai hari ini juga
adalah rezeki untuk kita, meskipun kita tahu itu hanyalah titipan gitu kan. Jagalah titipan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti kita masih punya orang tua yang lengkap, alhamdulillah gitu kan, kita jaga, kita banggakan mereka, kita bahagiakan mereka, dan itu juga termasuk rezeki yang gak semua orang punya gitu kan. Di atas meja juga masih banyak makanan gitu, kita tinggal pilih mau makan apa, itu juga suatu rezeki yang luar biasa banget yang Allah karuniakan kepada kita gitu. Jangan sering melihat ke atas gitu, sekali-sekali lihat ke bawah. Betapa beruntungnya kita berada di posisi yang sekarang, yang Allah pinjamkan untuk kita hari ini gitu. Kita nggak tahu kapan ini semua akan diambil gitu kan. Maka sebaik-baiknya ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga apa yang udah Allah titipkan kepada kita semua, dan kita bisa menjadi lebih baik ke depannya setelah menonton video-video yang seperti ini gitu guys. Terima kasih untuk Bang Daud atas video sosial eksperimen kali ini, dengan memberikan rezeki, dengan memberikan sebuah pelukan dan sebuah pesan untuk jangan meninggalkan sholat gitu. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.